Pembunuh kanak-kanak Albert Fish atau dikenali sebagai Hamilton Howard Fish yang dilahirkan pada tahun 1870 di Washington DC, Amerika Syarikat. Pada zahirnya, Albert Fish ni nampak macam orang tua yang tidak bermaya dan tak nampak berbahaya. Basically nampak macam orang normal. Namun di sebalik wajah yang tenang itu tersembunyi seorang pembunuh bersiri yang sungguh kejam dan mengerikan. Dia terkenal sebab jenayahnya yang sadis terhadap kanak-kanak, termasuk pembunuhan dan cannibalism. Albert Fish dibesarkan di dalam keadaan yang sangat susah apabila bapanya yang sudah pun meninggal dan ibunya yang tidak dapat menjaganya. Lepas itu Albert Fish dihantarkan di rumah anak yatim, dan semasa dia di rumah anak yatim, dia sering dipukul dan juga didera. Tapi yang peliknya, Fish mula menyukai dan mengaitkan rasa sakit dengan kenikmatan, satu kecenderungan yang akan membentuk kehidupannya kemudian. Apabila dewasa, Fish menjalani kehidupan seperti biasa. Dia menjadi seorang pelukis bangunan dan mempunyai isteri dan juga 6 orang anak. Namun di sebalik kehidupan normal itu, dia terlibat di dalam perbuatan seksual yang menyimpang, menyakiti diri sendiri dan akhirnya membunuh kanak-kanak. Dia gemar menghantar surat-surat yang pelik dan menakutkan serta melukakan dirinya sendiri dengan benda yang tajam. Jenayah Albert Fish yang paling kejam adalah apabila dia membunuh seorang kanak-kanak yang berusia 10 tahun. Kanak-kanak itu bernama Grace Budd pada tahun 1928. Pada asalnya, Albert Fish tertarik dengan abang kepada Grace untuk membawanya bekerja dengan Albert, tetapi Albert mula tertarik dengan Grace itu sendiri. Kemudian Albert Fish membawa Grace masuk ke dalam rumahnya, lalu membunuh Grace dan memakan sebahagian daripada tubuhnya. Beberapa tahun selepas tu, Albert Fish menghantar sepucuk surat kepada ibu Grace yang menceritakan dengan terperinci bagaimana Albert Fish membunuh dan memakan tubuh anak kecil itu. Surat itulah yang membawa kepada penangkapannya. Fish akhirnya ditangkap pada tahun 1934 dan dibicarakan pada tahun 1935. Kejahatannya terlampau luar biasa sehinggakan orang ramai menganggap Albert Fish tidak waras. Walaupun Albert didiagnos dengan pelbagai penyakit mental, mahkamah tetap memutuskan bahawa dia masih waras dan perlu bertanggungjawab ke atas perbuatannya. Akhirnya dia dijatuhkan hukuman mati dan dihukum dengan kerusi elektrik di penjara Sing Sing pada tahun 1936. Albert Fish mengaku dia telah membunuh beberapa orang kanak-kanak, tetapi jumlah sebenar mangsanya masih lagi tidak diketahui. Kisahnya kekal sebagai salah satu kisah jenayah yang paling kejam dan mengerikan di dalam Amerika Syarikat. So guys, kalau korang berminat lagi untuk dengar cerita-cerita jenayah yang sungguh kejam dan cerita-cerita paranormal yang menyeramkan, korang jangan lupa like, komen, share dan juga follow saya di Shimo Sashimi. Okay? Assalamualaikum.